Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fikri bin Sabri dari semester 2 Kohort 5, Set 21. Hari ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan kajian tindakan kami untuk kursus GGGB 5023, kajian tindakan dalam pendidikan. Tajuk kajian ini ialah meningkatkan kemahiran penukaran unit masa dalam kalangan 10 orang murid tahun 3 Azam menggunakan teknik Minsa Jamin. Kajian ini dijalankan sebagai usaha untuk membantu murid lebih memahami penukaran unit masa secara berkesan melalui aktiviti dan pendekatan yang menarik dan berstruktur. Kajian ini disediakan untuk pensyarah kami iaitu Puan Nurul Adibah binti Muhammad Rashid. Kajian tindakan ini dijalankan secara berkumpulan di bawah kumpulan 9 yang terdiri daripada 7 orang ahli iaitu Sayyidatul Mardiyah binti Bacu, Muhammad Fikri bin Sabri, Nur Faridatul Auni binti Muhammad Gani, Siti Aisyah Nabilah binti Razwan, Nur Syuhada Atirah binti Muhammad Azhan dan Nurul Afikah binti Nurdin. Topik penukaran unit masa melibatkan operasi tambah dan tolak bagi jam, minit dan saat yang sering menjadi kekeliruan dalam kalangan murid tahap 1. Berdasarkan pemerhatian awal dan ujian diagnostik, murid menunjukkan kelemahan dalam memilih operasi yang sesuai dan memahami hubungan antara unit masa. Sebagai penambahbaikan, kajian ini melaksanakan intervensi berasaskan teknik Minsa Jamin yang menekankan pendekatan konkret dan aktiviti berstruktur untuk membantu murid memahami konsep penukaran unit masa secara lebih efektif dan menarik. Kajian ini bukan sahaja bertujuan meningkatkan prestasi murid, malah untuk menggalakkan pembelajaran aktif, motivasi kendiri dan penggunaan bahan bantu mengajar yang berimpak tinggi. Kajian tindakan ini dijalankan untuk meningkatkan kemahiran dalam mengenal pasti dan menyelesaikan operasi tambah dan tolak yang melibatkan penukaran unit masa menggunakan teknik Minsa Jamin. Khususnya fokus kajian tertumpu kepada topik penukaran unit masa dalam mata pelajaran matematik bagi murid tahap 1. Seramai 10 orang murid tahun 3 Azam di Sekolah Rendah Islam Integrasi Bestari dalam singkatan SRIBES dipilih sebagai sampel kajian. Instrumen yang digunakan adalah ujian pra dan pos serta temu bual. Kajian ini melaksanakan strategi pengajaran menggunakan teknik Minsa Jamin yang merangkumi penggunaan bahan bantu visual, latihan berperingkat, aktiviti berasaskan situasi harian murid, serta pembinaan pengetahuan konkret secara berstruktur. Hasil kajian menunjukkan bahawa pendekatan bagi ini pengajaran yang sistematik yang berjaya meningkatkan kefahaman murid terhadap konsep penukaran unit masa. Kajian ini mendapati bahawa pendekatan berstruktur melalui teknik Minsa Jamin telah membantu murid memahami konsep penukaran unit masa dengan lebih baik. Seterusnya saya akan membentangkan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Pengkaji mendapati kekuatan diri dalam menyampaikan maklumat secara jelas dan teratur serta penggunaan pelbagai kaedah seperti penerangan berperingkat, ulang kaji dan bimbingan individu. Pengajaran turut disesuaikan mengikut tahap kebolehan murid. Terdapat 10 orang murid tahun 3 Azam yang masih lemah dalam penukaran unit masa, khususnya melibatkan operasi tambah dan tolak. Mereka kurang fokus, mudah bosan, tidak yakin menjawab soalan aplikasi dan terlalu bergantung kepada guru. Malah, pengkaji juga menyedari bahawa pendekatan pengajaran masih bersifat konvensional seperti kaedah chop and talk dan latihan berulang. Bahan bantu mengajar yang digunakan kurang menarik dan tidak menyokong kepelbagaian kecerdasan murid. Selain itu, ujian penilaian formatif tidak digunakan secara konsisten menyebabkan kelemahan murid sukar di kesan awal. Faktor luar bilik darjah juga menjadi cabaran seperti suasana kelas yang sesak, murid kerap bersembang serta kurangnya sokongan ibu bapa di rumah. Kekangan masa dan beban tugas turut menyukarkan pelaksanaan kaedah inovatif secara berterusan.
Sehubungan dengan itu, pengkaji telah merancang satu intervensi berasaskan pendekatan visual, berperingkat dan menyeronokkan bagi membantu murid menguasai penukaran unit masa serta meningkatkan keyakinan, minat dan kemahiran mereka melalui strategi yang pelbagai dan sesuai dengan gaya pembelajaran masing-masing. Fokus kajian. Antara punca masalah utama ialah ketidakfahaman murid terhadap hubungan antara unit masa iaitu jam, minit dan saat. Di mana, pertama, murid keliru dengan operasi yang harus digunakan sama ada operasi tambah ataupun tolak. Kedua, murid tidak dapat menentukan unit masa yang melibatkan jam, minit dan saat dengan betul kerana tidak menguasai hubungan antara unit-unit masa tersebut. Yang ketiga, murid sering melakukan kesilapan dan kecuaian semasa menggunakan teknik pinjam-meminjam dalam proses penukaran unit masa. Kajian ini disokong oleh Kimberly Chia Dina pada tahun 2020 yang menekankan pentingnya asas konkret sebelum membina pengetahuan abstrak. Kesan terhadap isu permasalahan dari segi jangka masa pendek, murid akan terus melakukan kesalahan dalam menjawab soalan dan kehilangan keyakinan diri terhadap topik berkaitan masa. Seterusnya, memberi kesan kepada topik lanjutan dan penggunaan masa dalam kehidupan seharian seperti pengurusan jadual, pengiraan masa perjalanan dan memahami konsep kadar masa. Kesan terhadap jangka panjang pula, murid menjejaskan pencapaian akademik keseluruhan dalam subjek matematik. Kaedah intervensi yang digunakan ialah pertama, aktiviti manipulatif dan visual. Murid akan diperkenalkan dengan pelbagai aktiviti manipulatif dan visual seperti jam model, kad padanan unit dan carta penukaran unit masa. Kedua, aktiviti pembelajaran bertahap. Aktiviti ini akan dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan penguasaan hubungan asas antara unit masa, diikuti memberikan latihan penukaran, seterusnya penggunaan operasi yang betul dan diakhiri dengan aplikasi dalam bentuk soalan penyelesaian masalah. Seterusnya, yang ketiga ialah aktiviti kontekstual. Aktiviti ini yang berkait rapat dengan situasi harian. Yang keempat, permainan interaktif. Aktiviti yang dapat meningkatkan penglibatan murid secara aktif. Dan akhir sekali, yang kelima ialah refleksi kendiri yang menjelaskan langkah yang digunakan semasa menyelesaikan soalan sekaligus membina kefahaman yang mendalam. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada objektif kajian di mana ia terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah objektif umum. Secara umumnya, objektif kajian ini untuk meningkatkan kemahiran 10 orang murid tahun 3 Azam dalam menguasai penukaran unit masa yang melibatkan jam, minit dan saat semasa menggunakan kaedah pinjam-meminjam dengan betul melalui pelaksanaan teknik Minsa Jamin sebagai intervensi supaya murid dapat meningkatkan kefahaman, minat dan keyakinan dalam menjawab soalan matematik. Serta pekaji juga dapat meningkatkan kecegapan pedagogi dalam merancang kaedah pengajaran yang lebih berkesan. Objektif yang kedua adalah objektif khusus, di mana objektif khusus terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah untuk memastikan 10 orang murid tahun 3 Azam dapat menguasai penukaran unit masa melalui teknik Minsa Jamin. Yang kedua adalah untuk memastikan 10 orang murid tahun 3 Azam lulus ujian 100% yang menguji kemahiran operasi tambah dan tolak dalam penukaran unit masa dengan menggunakan teknik Minsa Jamin. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah untuk meningkatkan minat 10 orang murid tahun 3 Azam terhadap topik penukaran unit masa melalui teknik Minsa Jamin. Seterusnya, kita akan melihat kepada subjek atau sasaran kajian, di mana pengkaji telah memilih 10 orang murid tahun 3 Azam di Sekolah Rendah Islam Integrasi Bestari yang merangkumi 3 orang murid perempuan dan 7 orang murid lelaki. Pemilihan dibuat berdasarkan hasil keputusan ujian pra yang telah dilakukan oleh pengkaji, di mana murid-murid tersebut didapati lemah dalam
menguasai dan memahami kemahiran penukaran unit masa dengan betul. Tambahan pula, mereka juga menunjukkan sikap tidak ingin belajar dan mudah berputus asa semasa berhadapan dengan soalan topik penukaran unit masa. Oleh sebab itulah, peserta kajian telah dipilih bagi meningkatkan kemahiran penukaran unit masa dengan betul. Seterusnya, saya akan membentangkan tinjauan awal. Untuk permulaan kajian, kami menjalankan ujian pra bagi menilai tahap penguasaan awal murid sebelum rawatan diberikan. Ujian pra telah dijalankan bagi mengenal pasti tahap penguasaan awal murid dalam topik penukaran unit masa yang merangkumi kemahiran menukar jam kepada minit, minit kepada saat dan juga sebaliknya. Seterusnya, kami memilih 10 orang murid tahun 3 berdasarkan pemerhatian kami semasa sesi PDPC yang berlangsung, di mana murid-murid tersebut dikategorikan sebagai murid yang lemah. Soalan ujian pra mengandungi 10 soalan yang merangkumi 4 soalan aras rendah, 4 soalan aras sederhana dan juga 2 soalan aras tinggi. Okey, soalan aras rendah untuk menguji kemahiran asas tambah dan tolak masa di mana hanya melibatkan soalan memahami, manakala soalan aras sederhana pula untuk menguji penukaran unit masa secara langsung yang melibatkan pertukaran jam ke minit, minit ke saat dan juga sebaliknya. Soalan ini melibatkan soalan murid mengaplikasi. Untuk soalan aras tinggi pula, lebih kepada situasi harian dan murid perlu menilai soalan dan menyelesaikan masalah. Murid diberi masa selama 30 minit untuk siapkan semua soalan. Saya akan bentangkan dapatan ujian pra. Hasil ujian menunjukkan semua murid hanya mendapat grade D dan juga E berdasarkan jadual. 3 orang murid mendapat grade D dan 7 orang murid mendapat grade E yang membawa 30% dan juga 70%. Jadi di sini tiada murid yang berada dalam tahap penguasaan yang baik. Daripada analisis jawapan tersebut, kami mendapati murid lemah dan juga keliru semasa menukar unit masa dan tak dapat nak mengaitkan hubungan antara jam, minit dan juga saat. Selain itu, semasa sesi PDPC, murid juga nampak kurang minat dengan aktiviti pengiraan berkaitan masa, mungkin sebab kaedah penyampaian yang terlalu abstrak dan tak dekat dengan pengalaman harian mereka. Selain daripada ujian pra, kami juga telah menjalani sesi temu bual bersama guru matematik tahun 3 secara lisan dan tidak formal selama lebih kurang 20 minit. Di mana hasil temu bual mendapati majoriti murid lemah dalam topik penambahan dan penolakan masa, terutamanya apabila melibatkan penukaran unit dan konsep pinjam semasa menolak atau menambah. Guru ada menyatakan bahawa ramai murid keliru bila perlu tukar unit. Contohnya nak tolak minit daripada jam, mereka tidak tahu cara nak pinjam dari jam ke minit. Malah ada juga murid yang terus menolak angka seperti nombor biasa. Contohnya, tolak 45 daripada 20 tanpa mengambil kira konsep 1 jam bersamaan 60 minit. Walaupun murid menghafal fakta seperti 1 jam bersamaan 60 minit, tapi mereka tidak dapat aplikasikan fakta ini dalam pengiraan sebenar. Ini menunjukkan mereka bergantung pada hafalan dan kurang faham konsep. Selain itu juga, guru juga ada menyatakan kekangan masa semasa PDPC menyukarkan beliau untuk memberi latihan secara berperingkat dan ini memberi kesanlah kepada pengukuhan kefahaman murid. Pemerhatian kami juga menyokong kenyataan guru di mana murid keliru, kurang minat semasa aktiviti pengiraan dan hanya mampu menghafal tetapi tidak memahami. Jadi, jelaslah bahawa pendekatan pengajaran yang lebih konseptual, konkret dan visual amat diperlukan bagi membantu murid memahami dan mengaplikasi konsep masa dengan lebih berkesan. Oleh yang demikian, sebagai usaha untuk membantu murid mengatasi kesukaran dalam menukar unit masa, kami telah menjalankan satu program intervensi yang dinamakan teknik Minsa Jamin. Nama ini direka khas untuk bantu murid mengingati
turutan logik unit masa iaitu minit, saat, jam dan minit yang sering mengelirukan mereka. Teknik ini dibina berpandukan model tindakan Chemis dan McTaggart yang menekankan proses perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi secara berterusan. Melalui teknik ini, kami telah merangka 3 bentuk intervensi utama, iaitu yang pertama, root masa explorers sebagai pengenalan kepada unit masa. Yang kedua adalah kotak pinjam masa Minsa Jamin, di mana intervensi ini fokus kepada konsep peminjaman dalam operasi tolak masa. Dan last sekali, yang ketiga, misi menjelajah masa, iaitu aktiviti pengukuhan secara berkumpulan. Okey. Aktiviti intervensi yang pertama dinamakan sebagai root masa explorers dan dilaksanakan berasaskan teknik Minsa Jamin. Sekiranya soalan penukaran unit masa berbentuk daripada minit ke saat, kita akan menggunakan teknik Minsa. Sebagai contoh, soalannya ialah 3 minit bersamaan dengan berapa saat. Okey, root di atas ialah root merah. Satu root merah mewakili 1 minit. Jadi, soalannya ialah 3 minit. Okey, jadi kita memerlukan 1, 2, 3 root merah bersamaan dengan 3 minit. Manakala root di bawah pula ialah root ungu. Root ungu, 1 root ungu bersamaan dengan 30 saat. Jadi kita kena ingat ya kawan-kawan, 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi 1 root ungu bersama dengan 30 saat. Jadi kita memerlukan 2 root ungu untuk 1 minit. Jadi root ungu kita memerlukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 root ungu bersamaan dengan berapa saat. Akhir sekali kita akan keseluruhannya kita akan kira berapa saat. Jadi 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 bersamaan dengan 180 saat. Sekiranya soalan berbentuk penukaran unit masa daripada jam ke minit, kita akan menggunakan teknik Jamin. Contohnya ialah, sekiranya soalannya ialah 2 jam bersamaan dengan berapa minit. Okey, jadi root di atas ialah root biru. Root biru mewakili, 1 root biru mewakili 1 jam. Jadi soalan dia adalah 2 jam. Jadi kita memerlukan 1, 2. Root biru bersamaan dengan 2 jam. Okey, manakala root di bawah pula ialah root merah. Root merah mewakili minit. 1 root merah bersamaan dengan 30 minit. Jadi kita memerlukan, kita kena ingat ya kawan, 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Jadi 1 root 30 minit. Jadi kita memerlukan 1, 2, 3, 4. 4 root merah bersamaan dengan 30 tambah 30 tambah 30 tambah 30 bersamaan dengan 120 minit. Jadi 2 jam bersamaan dengan 120 minit. Okey, pemerhatian saya, murid dapat memahami fakta asas unit masa iaitu 1 jam bersamaan dengan 60 minit dan 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Melalui bentuk fizikal, bukan sekadar hafalan saja. Selain itu juga, murid dapat menunjukkan minat dan keyakinan terhadap intervensi yang dilakukan dan mengurangkan kesilapan lazim dalam menyelesaikan soalan penukaran unit masa. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan aktiviti intervensi yang kedua yang dinamakan sebagai kotak pinjam masa Minsa Jamin. Intervensi ini direka khas untuk membantu murid mengatasi kesukaran dalam operasi tolak melibatkan masa, terutamanya apabila perlu meminjam unit seperti menukar 1 jam kepada 60 minit atau 1 minit kepada 60 saat. Tambahan pula, ramai murid keliru apabila tiba ke bahagian ini. Jadi, intervensi ini menggunakan pendekatan visual dan kinestetik supaya murid dapat memahami secara langkah demi langkah dengan lebih jelas dan sistematik. Dalam aktiviti ini, kami telah menggunakan 2 bahan bantu mengajar utama,
di mana yang pertama ialah kad lipat penukaran unit masa, di mana kad ini bersaiz A5 dan diperbuat daripada kertas berwarna. Kad ini ada dua bahagian. Bahagian hadapan memaparkan formula asas seperti 1 jam bersamaan 60 minit dan 1 minit kepada 60 saat yang diwarnakan mengikut kod warna. Merah untuk jam, biru untuk minit dan kuning untuk saat. Bahagian belakang pula mengandungi langkah-langkah mudah untuk meminjam masa. Kad ini berfungsi sebagai rujukan segera yang boleh membantu murid buka dan lihat bila-bila masa semasa menjawab soalan. Bahan bantu mengajar yang kedua pula adalah kotak pinjam masa MISA Jamin. Kotak ini direka khas dalam bentuk 4 petak, iaitu 2 baris dan 2 lajur. Setiap petak itu mewakili 1 unit masa, jam, minit dan saat, dan turut diwarnakan mengikut kod warna yang sama seperti kad lipat tadi. Fungsinya adalah untuk membantu murid menyusun nilai masa secara sistematik. Contohnya, bagi soalan seperti 18 jam 22 minit tolak 1 jam 39 minit, murid akan tulis setiap nilai dalam kotak masing-masing mengikut warna. Bila murid perlu pinjam, mereka akan rujuk kad lipat untuk tahu berapa perlu ditukar. Contohnya, pinjam 1 jam, tukar kepada 60 minit. Tambah kepada 22 dan baru boleh teruskan operasi tolak. Melalui pendekatan ini, murid dapat melihat hubungan antara unit masa secara konkret, di mana warna membantu mereka fokus dan tidak keliru, dan langkah demi langkah yang konsisten juga membantu membentuk kefahaman yang lebih mendalam, bukan sekadar hafalan. Daripada pemerhatian, kami mendapati murid lebih fokus, yakin dan kurang melakukan kesalahan semasa menjawab soalan. Intervensi ini juga sesuai untuk murid yang lemah kerana ia memberi sokongan visual, rujukan segera dan susunan ruang kerja yang jelas. Secara keseluruhannya, kotak pinjam masa MISA Jamin ini berjaya membantu murid memahami operasi tolak masa secara lebih berkesan. Seterusnya, intervensi ketiga yang diberi tajuk penjelajah masa. Objektif intervensi ketiga adalah untuk mengukuhkan lagi pemahaman tentang penukaran unit melalui pengalaman dan juga permainan. Aktiviti ketiga ini direka sebagai kemuncak intervensi di mana murid menggunakan BBM yang mereka telah bina sendiri daripada aktiviti 1 dan 2 untuk menyelesaikan soalan penukaran unit masa melalui aktiviti fizikal dan juga permainan. Sebelum mula, kami akan bahagikan murid kepada 3 kumpulan. Mereka akan bergerak dari satu pos ajaib ke satu yang lain, di mana mereka akan menjawab semua soalan dan mengumpul token setiap kali berjaya selesaikan tugasan. Ada 3 pos semuanya. Pos ajaib yang pertama untuk penukaran mudah, pos yang kedua untuk operasi penukaran dan pos ketiga untuk penyelesaian masalah. Setiap pos akan diberikan token berbeza bentuk. Bila dah lengkap semua token tersebut, mereka perlu ke portal untuk semakan akhir oleh guru. Guru akan memilih satu soalan rawak dari setiap pos dan meminta mereka untuk menunjukkan pengiraan menggunakan BBM mereka bina sendiri. Kalau betul, mereka akan mendapat sijil penjelajah masa. Sepanjang aktiviti ini berlangsung, guru akan bertindak sebagai fasilitator. Jadi pemerhatian kami daripada intervensi ketiga ini, kami boleh nampak murid lebih faham dan yakin, terutama bila mereka mula terangkan semula cara pengiraan. Interaksi sesama ahli kumpulan pun semakin bertambah, lebih banyak komunikasi dan juga kerjasama antara kumpulan. Baiklah, seterusnya kita akan melihat kepada cadangan penilaian.
pengkaji telah melakukan ujian pos bagi mengesan keberkesanan teknik Minsa Jamin sama ada berlaku peningkatan terhadap murid dalam kemahiran penukaran unit masa berdasarkan peratusan murid yang lulus dalam ujian tersebut. Selain itu, pengkaji juga melakukan temu bual terhadap murid dan guru untuk melihat sejauh manakah intervensi ini dapat meningkatkan minat dan tingkah laku murid terhadap topik penukaran unit masa. Soalan ujian yang digunakan semasa ujian pra telah digunakan semula semasa ujian pos. Hasil ujian pos telah dianalisis bagi melihat pencapaian murid selepas intervensi dijalankan dan keberkesanan teknik Minsa Jamin dalam membantu murid menguasai kemahiran tersebut. Berdasarkan jadual 3, ia telah menunjukkan perbandingan keputusan ujian pra dan ujian pos iaitu sebelum dan selepas teknik Minsa Jamin, di mana semasa ujian pra, pengkaji mendapati 70% murid gagal namun 100% telah lulus semasa ujian pos. Hal ini membuktikan bahawa teknik Minsa Jamin dapat meningkatkan kemahiran penukaran unit masa 10 orang murid tahun 3 Azam. Maka, objektif 1 iaitu untuk memastikan 10 orang murid tahun 3 Azam dapat menguasai kemahiran penukaran unit masa melalui teknik Minsa Jamin, dan objektif 2 iaitu untuk memastikan 10 orang murid tahun 3 Azam 100% lulus ujian yang menguji kemahiran operasi tambah dan tolak dalam penukaran unit masa dengan menggunakan teknik Minsa Jamin telah tercapai oleh pengkaji. Kemudian, teknik intervensi Minsa Jamin dijalankan. Murid ditemu bual oleh pengkaji untuk mengetahui minat, kefahaman dan keyakinan mereka terhadap teknik yang digunakan. Temu bual ini juga bertujuan untuk mendapatkan maklum balas tentang pengalaman mereka sepanjang aktiviti berlangsung dan hasilnya telah dianalisis. Murid memberikan maklum balas yang positif, terutamanya daripada aspek kefahaman, keyakinan dan keseronokan pembelajaran. Salah seorang murid menyatakan bahawa, "Dulu saya takut nak jawab sebab selalu salah. Tetapi sekarang saya dah faham cara nak buat penukaran unit masa dan belajar cara macam ni lebih menyeronokkan." Guru turut mendapati bahawa terdapat peningkatan dalam penglibatan murid dan menyatakan bahawa penggunaan bahan bantu mengajar serta aktiviti interaktif menjadikan pembelajaran lebih mudah difahami dan tidak membosankan. Oleh yang demikian, intervensi ini berjaya meningkatkan minat 10 orang murid tahun 3 Azam terhadap penukaran unit masa melalui intervensi teknik Minsa Jamin. Kajian ini dilaksanakan selama 3 bulan bermula dari Mac hingga Mei 2025. Merangkumi 4 fasa iaitu 1. Tinjauan awal iaitu penyediaan instrumen, soal selidik dan temu bual. Yang kedua, analisis data awal dan perancangan intervensi. Yang ketiga, pelaksanaan intervensi Minsa Jamin selama 3 minggu. Dan yang keempat, penilaian keberkesanan dan pelaporan akhir iaitu analisis, refleksi dan penghantaran laporan. Carta ini menunjukkan setiap aktiviti dirancang mengikut minggu dan disusun secara sistematik bagi memastikan kelancaran pelaksanaan kajian. Seterusnya, anggaran kos perbelanjaan. Untuk kajian ini, kutipan dana sebanyak RM60 daripada 6 orang. Jumlah perbelanjaan ialah RM57 dan digunakan untuk beli bahan seperti rod warna, kertas, kotak keras, sijil, pen marker dan alat bantu lain bagi menyokong aktiviti Minsa Jamin. Akhir sekali, kita akan melihat kepada kesimpulan di mana secara keseluruhannya intervensi teknik Minsa Jamin boleh membantu murid dalam memahami penguasaan unit masa dengan lebih mudah dan menyeronokkan melalui aktiviti seperti visual, warna-warni dan kesemua objektif kajian juga dapat dilihat tercapai.
Oleh itu, pekaji juga mencadangkan untuk masa hadapan agar pelaksanaan intervensi ini diperluaskan kepada semua murid di pelbagai peringkat dan dipraktiskan secara konsisten dalam pengajaran harian topik masa. Selain itu, penggunaan digital seperti aplikasi interaktif juga boleh digunakan selari dengan pendekatan pengajaran abad ke-21 agar dapat menarik minat dan pelibatan murid semasa proses pembelajaran di sekolah.